Benar sikit. Penat banyak. Happy? Yes. Yes. Puas hati sangat. Yeah. So, tahu pasal Abang Jamil daripada internet lah. Kawan pun pernah buat juga dekat sini. Tak sempat datang. So, memandangkan orang tua pun dah tak berapa sihat. So, kita orang ambil keputusan untuk buat yang majlis all in one lah macam ni. So, kita orang pilih lah Abang Jamil. So, pada awalnya rumah Abang Jamil ni memang dah, saya rasa dah Quite famous. well known dah. Satu Malaysia rasanya. So, memang kita orang terus lock lah. Itu daripada asalnya lah, mana tahu rumah Abang Jamil ni. Tu smooth je lah. Once kita bagi tahu date everything, date available, kita terus booking je without hesitate. So booking and proses tu pun antara kami berdua dengan pihak rumah Abang Jamil memang sangat senang, mudah. Perjalanan tu jadi lancar lah, Alhamdulillah. Kita orang request ni, dia orang boleh provide benda tu. Kita give and take apa semualah, kita discuss lah macam tu. So far, dia punya progress and proses tu okay, Alhamdulillah. Yang assist tu pun baik, and then selalu update dengan kita, and then sampai ke hari kejadian pun okay, floor manager pun okay, servis pun baik. So highly recommended lah. Selesa, yang penting keluarga kita selesa, kita pun selesa. Decoration untuk capai fantasi kami lah. Kita tengok daripada luaran sahaja kita dah boleh tahu dah memang rumah ni akan meriah. Sebab macam saya cakap, saya dah survey rumah Abang Jamil ni banyak. So memang rumah dia memang jenis ni konsep lama, jenis lama. So memang saya berkenan sangat. So saya tak lepaskan peluang tu untuk memang ambil juga dengan rumah Abang Jamil. So tengoklah dengan pelamin-pelamin dia, konsep-konsep rumah memang klasik punya style memang saya suka. Macam tu. So far okay. Memang mengikut kita punya cita rasa. Memang kita satu family pun memang plan nak macam tema klasik-klasik, nak santai-santai yang cozy. So Alhamdulillah, untuk jemputan kita orang ni memang sesuai sangat kat sini. Vibe dengan dah pakai baju macam ni memang rasa macam Abang Jamil. So vibe dia memang vibe santai, tenang, macam kita dekat rumah, macam kat rumah sendirilah orang kata. So memang tenang, relax, flow, jalan cantik, kemudahan pun semua siap, okey. Memang alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kamu selesa, family selesa. Yes, betul. Enjoy. Of course, kita recommend sebab MC satu and then all in. Semua dah all in. Kita just datang bawa diri je. Itu yang kita nak sekarang. Kita just all in, kita minta apa semua ada. Dan untuk saya memang, to be honest, saya suka konsep rumah Abang Jamil dekat mana pun. Sebab tu kami pilih rumah Abang Jamil. Kalau boleh 100 minta 100 nak bagi. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.